ataupun kita sebenarnya dipaksa untuk membeli LNG Amerika Syarikat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Antara perkara yang dipersetujui dalam perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat adalah Malaysia bersetuju untuk beli LNG ataupun liquefied natural gas melalui Petronas daripada Amerika Syarikat sebanyak 9.69 bilion setahun dan ada potensi untuk ditambah 6.46 bilion setahun. PMS dalam Parlimen pada 18 Ogos 2025 pernah berkata Malaysia tak akan beli lebih daripada keperluan negara. Jadi persoalan yang timbul, kenapa kita komit dengan Amerika? Apakah dengan pembelian tambahan ataupun komitmen tambahan kepada LNG Amerika ini akan menyebabkan bekalan menjadi lebih daripada keperluan? Ada penyokong madani yang bercakap Malaysia merupakan pembekal LNG kepada negara-negara lain dalam ASEAN. Okay, macam kita ni supplier lah. Tetapi sejauh manakah keperluan ataupun demand LNG memerlukan Malaysia untuk mendapatkan bekalan tambahan? Dan kalau perlu, kenapa kita pilih Amerika Syarikat? Kan? Sedangkan kita ada negara Qatar yang terkenal dengan supply LNG yang termurah. Selama ni pun Malaysia mendapatkan bekalan LNG daripada negara-negara seperti Australia yang bernilai 7.42 bilion ringgit, Brunei 2.99 bilion ringgit dan Indonesia sedikit saja 50.4 juta ringgit. Kenapa negara-negara ini dipilih? Sudah tentu sebab mereka adalah negara yang dekat dengan Malaysia. Maka kos pengangkutan akan menjadi murah. Manakala kalau kita nak ambil daripada Amerika, terminal LNG Amerika kebanyakannya terletak di Gulf Coast. Contohnya Sabine Pass, Corpus Christi, Cameron. Jarak ke Malaysia ke terminal LNG kita iaitu Bintulu ataupun Pengerang adalah lebih kurang 15,000 km dan memerlukan pelayaran antara 30 hingga 35 hari pelayaran untuk sebuah kapal pengangkut LNG daripada terminal LNG Amerika di Gulf Coast untuk sampai ke terminal LNG di Malaysia. Kalau kita ambil jarak pelayaran Australia, Brunei, Indonesia 5 ke 7 hari saja. Kesannya adalah boil off losses, iaitu kehilangan LNG yang menguap apabila ketika dalam pelayaran, dan bila pelayaran ni terlalu panjang maka lebih banyak LNG akan hilang dan juga kos minyak, sewaan kapal, semua ni boleh melebihi RM288,000 ke RM480,000 untuk sebuah kapal. Bayangkan dengan kos-kos tambahan ini, adakah kita mampu untuk menawarkan LNG yang kompetitif kepada negara-negara jiran kita? Kalaulah kita dapat daripada Amerika dan harganya mahal, jiran-jiran kita yang sebelum ini beli dengan kita sebabkan LNG kita murah, mereka akan beralih kepada pembekal lain di rantau Asia ini. Kena ingat, kita bukannya satu-satunya pembekal LNG kepada negara-negara jiran di Asia. Jadi tindakan mengambil LNG daripada Amerika Syarikat dengan jumlah yang banyak ini adalah satu tindakan yang tak berapa tepat dan sangat tak tepat. Kedua, harga dan struktur kontrak. LNG Amerika dijual berdasarkan harga penanda Henry Hub yang biasanya menggunakan terma free on board. Apa maksud free on board ni? Apa maksud free on board ini? Free on board ini maknanya pembeli, iaitu kita perlu menyediakan kapal pengangkutan kita sendiri untuk membawa LNG itu datang ke Malaysia. Sedangkan LNG Malaysia biasanya kita guna JCC, Japan Crude Cocktail atau Brand Link Contracts yang lebih serasi dengan pembekal dekat-dekat dengan negara kita seperti Australia, Brunei, Qatar sendiri. Jadi kos tambahan untuk logistik yang kalau kita nak ambil dengan Amerika ni, dia akan menaikkan harga delivered ex ship sebanyak RM9.60 hingga RM19.20 per MMBTU. Jadi sudah tentu kos LNG negara akan menjadi mahal dan tak kompetitif macam saya sebut tadi. Dan yang terakhir adalah klausa take or pay yang akan menjadi satu risiko besar kepada kontrak LNG dengan Amerika Syarikat. Dalam kontrak LNG, klausa ini memerlukan pembeli membeli dalam kuantiti minimum. Kalau kita tak beli kuantiti minimum, kita akan dikenakan penalti kepada amount yang kita kurang beli tu. Jadi benda ni tak pasal-pasal jadi satu risiko kewangan kepada Petronas. Kan Petronas komit kepada LNG Amerika dan bila dia tak beli minimum kuantiti, dia kena penalti. Jadi kesimpulannya, adakah komitmen pembelian LNG daripada Amerika Syarikat ini adalah satu keperluan ataupun kita sebenarnya dipaksa untuk membeli LNG Amerika Syarikat? Ataupun erti kata lain, kita diboleh Amerika Syarikat. Kalau ada keperluan pun, kenapa kita tak beli daripada negara yang terkenal dengan LNG murah dan sistem kontraknya sesuai dengan negara kita, jaraknya tak jauh,
yang akan mengurangkan kos pengangkutan seperti Qatar. Inilah persoalan-persoalan yang tidak dijawab oleh PMX dan juga Menteri MITI. Sama ada tak jawab atau tak nak jawab ataupun takut untuk jawab. Jadi kepada rakyat Malaysia, jom kita tekan kerajaan untuk menjelaskan isu-isu ini yang ada dalam Perjanjian Perdagangan Malaysia Amerika Syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.